Assalamualaikum geng. Malam ni ya Allah, berat benar dah aku ni. Aduh, jalan dengan buk tak ada minyak geng. Kita tak perasan saat ni. Mari rupanya mana ada gelen minyak. Gelen tak ada minyak pah. Buk hidup. Kita jalan dengan minyak hok ada lekat dalam ni sikit. Lah ni tak ada minyak ni. Buk mapuh tengah sungai. Sekarang ni sudah nak kayuh dengan buk ni geng. Oh, parut geng. Sudah dah lah. Sekarang ni hanyut ni. Hanyut kita tengah tunggu. Okey, mari tunggu. Tapi tahulah siapa dia nak mari ni. Sudah. Sekarang ni hanyut ke Pulau Teluk Jono. Jauh lagi Pulau Teluk Jono ni. Lah ni duduk dekat pokok buluh. Situ tu pokok buluh tempat orang ngai tu. Situ Kok Majid dekat lah dengan Kok Majid ni. Lah ni sudah takut buk badar beh. Gatu. Ya Allah, memang tak perasan sungguh. Kita mari saat ni tu naik buk. Gi, minyak tak ada. Mana ada galen minyak ni? Kali hok dalam filter ni kita jalan tadi ni. Ada dalam filter sikit. Jalan dengan hok tu. Allah, okey. Mai jual sungguh dah. Allah. Lepas tu depan tu ada orang duk ngai. Sudahlah badar. Orang duk ngai dah lah. Lepas kita nak buat lagu mana geng? Nak kena buat lapu SOS dah. SOS teketik lapu kelik dah. Ya dia. Nampak sebab ada orang nak ngai tu. Ada kan ni. Ada ngai je. Ada lagi dah. Stand baru. Mai jual geng. Kayu tak pergi ni. Kita pusing dia. Kita pusing bagi dia betul dulu. Ya, body betul dulu. Alhamdulillah geng. Tu nampak orang duk ngai mojo tak bar dengan dia lagi. Sekarang rescue kita siapa dah. Allahu Rabbi, dugaan, cubaan. Gapo ni? Bukan tak ada minyak, tung pun tak ada. Tung minyak pun tak ada. Berkali tu Imi ambil kali. Ngatung-tung tak ada kita tak berasa tadi. Rasa tak ada tadi lagi rasa. Boleh nak web pala tu. Mana? Tu web pala tu. Web pala ni. Ada. Web pala ni. Kalau tondol lah tu tak tahu tak. Tondol lah. Ada. Patut kita duk bang minyak jak malai lagi. Kau tak ada. Malai rasa ada kan. Okey, ini ambil deh. Patut? Okey, kau ke? Tintanya untuk Imi.
Oh mojo geng. Alhamdulillah. Kita ingat kena curi dak. Ada. Tu email ambil. Email tu kita ambil. Sebabnya dia isi minyak sebelum ni minyak reject. Jadi minyak reject ni dia jadi tak ada power lah. Dia mungkin campur dengan air ke gana. Jadi tak ada power. Mari dia kata enjin bunyi kasar, lepas tu tak ada power. Jadi tadi mungkin dia mari tadi dia ambil gelen tu dia cuci lah. Dia cuci tuah mula minyak tu. Sebab komen yang bejoh tu suruh. Minyak 97 dulu. Sementara. Nak flashing dulu kan. Itulah sikit sebanyak malam ni. Lama dah. Kita tak jadi gini. Dulu ingat dulu masa pakai ni galuh ke apa, masa pakai ni kecil dulu. Lalulah mampu. Oh kita jenis lorak-lorak ada. Tak tengok kau minyak tu. Kabar-kabar mampu tengah sungai. Ni lama dah ni. Bagi 3-4 tahun dah rasa tak ada momen gini. Mampu tengah sungai. Sokor kan sokor. Oh jadi kerja sungai malam ni geng. Body kecil, body racing, tunda body 23, body explorer jadi. Padu dah lah lawi aru ni. Baru dia turun alat ke bawah. Tarik lawi aru. Enjin 39. Kagak molek. Enjin racing apa ni body racing, enjin 39. Oh tengok. Oh steady. Oh tarik ni tukar fiber dah, tukar fiber depan rumah bejo. Abeji kering. Oh buat fiber, buat fiber lah, buat fiber di pula tu. Alhamdulillah sekarang kita sapa kok majid dah. Dan buat naik enjin dulu. Ya lagi pun balik dah. Kita sapa di kok majid. Hijab Allahu Rabbi. Juga jaya-jaya sekali. Allahu Akbar. Okay geng, jadi setakat ni saja geng untuk video kali ni. Hok mana suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang nak ucap selamat hari raya, maaf zahir batin, dan juga nak minta maaf kalau saya awak tak suka dengan konten saya sebelum ni, yang mana saya ada buat video hook tu dak, video apa orang muat budak baru ni, dia muat motor dalam boot, lepas tu dia fly tu dak. Tu sebenarnya kita tidak jangka lah. Kita buat video nak tunjuk dia bawa boot, apa ni, buat naik motor atas boot, tapi tiba-tiba dia buat aksi yang berbahaya. Sebab tu kita kata jangan tiru. Cuma ayat tu nak suka-suka, tapi demo serius pula tu nak buat lagu mana. Biasalah manusia ni, hak kita buat, kita niat lain, tapi demo orang panggil salah tafsir. Nak buat lagu mana? Okey, tak apa, saya maaf ke. Okey, assalamualaikum.